Tabahuru Nabi kita nam sabda. Al-hajjul mabrur laital jada illal jannah. Haji yang diterima oleh Allah, kenapa lain malah tetap surga. Cukup hawa sahabat. Rajuk bina haji yang kerja diterima. Tanya kepada Nabi. Wa ma birhu ya Rasulullah. Dah nak terima haji ya Rasulullah. Baik kerja habis belanja habis tenaga. Nak terima kau. Kita tanya oleh Nabi, oleh sahabat Nabi. Wa ma birhu ya Rasulullah. Dah nak terima haji tu ya Rasulullah. Qala, jawab Nabi kita tanya. Itamu ta'am. Pun tak tahu Nabi. Ya, juga tanda terima haji memberi makanan. Ya, beri makanan. Jadi tanya beri makanan ke gap. Ada terkedi tenda nak tajak. Oh, berkah entau. Berkah entau beri makanan dia. Antam kauri, apa baju kauri bakal saya. Hajut ji beli kauri yang apa baju. Tapi bet tapi menan. Benar tiga dia beri makanan ke gap. Ya, tapi makanan. Jadi buat je roh beri makanan. Ya, teman dia beri makanan payah pegah pecut dah tengah dah pegah makanan lain. Ada dah beri makanan gegom. Bakery. Ya, dibancit makanan kita dia dah beri makanan gegom bermurah hati. Bakery. Bahkan tempat Nabi nam dalam sebuah hadis, pak tadinya kebegah dalam kitab Nataihul Ibad. Ta'amul jawad dawa. Wa ta'amul bakhil da. Punya makanan kita yang murah hati je kubat oleh Nabi. Punya makanan orang kreat je penyakit. Pumpung badinyan. Mumpung badinyan kan punya kita nyu nak bertabah makanan dia orang murah hati. Betak kali paju ulang. Lantar dah jabat depot je kubat. Apalagi belajar ada kurung kan? Paju makanan matang. Tak orang murah hati je kubat bukan Nabi. Tak kena macam ulam, hanya penyakit. Tapi sebaliknya Nabi begah. Punya makanan orang kreat je penyakit. Ada kalau dia pegah kali. Kali banyak barawat. Orang kalau tapi raduh nak jauh. Banyak penyakit. Ya, nak doa cara. Nak doa tanda orang kreat. Tanda orang kreat babi makanan kan. Punya rakyat itu jamnya. Boh nak kacang nak balang ubi dah buat. Nampak boleh dia, depa dia kreat nan. Ini tak jaro hendak. Makai tupet jaro, dua nurut. Dua legar hai cole. Ni taboh balang punuh taboh tok ngang habis dia punya punuh balang macam. Nyan makanan urung kri. Yang kedua, tanda urung kri. Na tagun timanok tepun titik hanan pulumpuk. Cara muntah bertuju, cara kira-kirihan. Hidung matang, bermata ajung kata mengun. Baik lagi tabiat urung Kufah. Begalah sebuah kitab dalam sebuah sejarah. Begalah urung jamia urung Kufah. Ilulum jamia urung Kufah leuro. Leuro tapi ilum jamia urung Kufah lupa jauh hubungan kuah. Hana pa jauh hubungan kut. Bukan hana lumpuk. Mana saya bu atai betul ada kuah ke je. Kuah betul baju. Hana mata. Ba oro kelai hai bikili hantau hana lupuk kali oro makanannya. Tinggal gerak lo matanya, lusa gerak lo. Oro kelai loncok ti manuknya. Ya, lu puduk tu ukur bab tala. Hai ukur, ukiblat. Lu puduk ukiblat. Mesti no kedi warat. Tu kedi jamai cok ti manuk puduk tu kono ukiblat. Kupa liu sali. Lu kena sembahyang. Liu kabira lu nu tu kebi. Kalau puduk ti manuk ukur lu ukiblat. Lo kena dia kebi. Dia tanya yang lipa rumah. Hai pulan beratnya. Dia jawab. Asyhadu annahu lahmun min luhumi awliya'illah. Lu jati bahawa tanya atau nyuai ke lunyu nah. Salah satu atau ni bak segala atau awliya Allah. Salah satu ayam dakhalan nar ma athara fi syai. Leuro ke teman-teman dapur hana beri bekas suatu. Bemiakan atau awliya Allah. Leuro kata menggunakan lempuk. Jangan lepok-lepok. Jangan kurung kupah. Nah tiba-tiba kata orang jiran. Ya pinjam. Dia kaya pinjam. Hai. Tembak urang yang hanam tumpuk-tumpuk di mana tu. Hai, nak pun macam
Nah, tapi dia mana kata tiap. Lu pinjam ke pui lu nak jamin aja rumah. Hai punya pinjam ke pulang dah thớt. Lu pinjam beli berak ke jamin aja pulang thớt. Nyan ada urut upah. Jadi lu mohon pada kau ibunya terbanyak pedro nak buat pemasak makanan. Baik dah ke urut upah. Kepantati betul berdua ke jamin. Keriat nyan. Tak ada penyakit. Boleh jangan lebih penyakit ker. Baik menan. Ada manggun ke dapur dikerek makanan berlumpur. Punya ke makanan dah. Ya, mahan makanan urung keri. Dia ke penyakit tuan pejuk. Jadi oleh kerana demikian, ya, kita nyawakan yang penting makanan bermurah hati. Yang kedua yang penting lah untuk jamaah ber. Ya, begah dalam tabah kita, begah awai daripada sahabat dan tu urawai. Ati gue babut kan hana gue hilai ya. Illa andukin. Ati gue babut namakan minum. Ya, ati gue babut dia kena jamaah but. Nyan baik ja. Api jaro. Apa jauh le barang kapur. Mampan ada mabut apa jauh. Angan. Ya, bumurah hati lah ba tu ko. Ati wa babut benar mah. Benar apa jauh biar nama. Yang kedua, punya makanan baganya hana kisah orang kira. Yang kecil na ulama awai. Apabila sama jauh tiga mangan, geblo le pitimang jamin. Yang lebih jamin apa jauh yang hana hisab yang hana periksa. Lain tanya. Berapa jauh orang? Pulan pandai peknya pandai. Lih tu periksa. Tapi alhamdulillah punya makanan tabah untuk tabi-tabi berat dia ataupun pulih jamin. Hana gita orang kerat, dia melulu. Yang kejut menan adat ulama awai. Ada yang nak pajuh mangat tiga ke, cara je kuliah jamai, lebih jamai pajuh rian. Ya, jadi punya menan nyan payah tetap tahu adat istiadat dia. Asai ya buat melah. Walaupun dah pajuh kerau tak dot me dah pajuh kerau, apa ni namci. Kata gop me dah pajuh dia tak me pergi gop kan. Nyan tahu uswatun hasanah yang. Ya, tempat pegang kitab, nyan adat urawai buat buku. Jadi yang penting makanan dia urumkan ribu murah hati. Ngajak kubat tu yang baju. Kemudian pahala long. Sebuah hadis long, lubuh mana matang. Manin takala lihat ta'alama fa ubiralu qabla ayat tua. Nah sebuah hadis pegang kitab anak lulup dia takut panjang mata. Yang so yang minah kita biar di rumah sengaja dia abut. Yang kepampun dicari Allah dalam langkah. Dalam dah gerak langkah dia abut kawai yang pun dicari. Musuh Allah rida. Yang kejit dia ni duit baik tuan don menjabut. Ya. Mudah-mudahan Allah kepampun dosa kita. Jadi kesimpulan ji raya tak pada abut. Ya, ban. Kemudian punya kata berat. Punya kajit alhamdulillah. Jadi hanjut. Hak dia berat je hana. Hana masalah. Di paling kurang paidah berat haruh tak mengurang bak syaitan. Tabat sabda Nabi, "Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhu." Ada hana dua kita raya, dalam kita 8 kena ada. Nah, asal nak guna tetap syaitan gurian bukan Nabi. Jadi oleh kerana demikian, apabila kita nak buat tim kakra di kau, yang buat pun kajut. Ada mereka je lu alhamdulillah ada hana je pian masalah. Penting dia buat berfaedah. Harus gurian daripada syaitan kalau kekah. Ada bekah yang depu orang buat. Lagi macam ni pegah. Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Karena tua ni tak pegah kim macam ni. Pun bukan macam ni. Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Urang hana galak ilmu hana kebaikan barunya. Keburu kemeng je pakai. Ada bubu je ada keburu kemeng. Urang apa pada pakai. Ada bekah ada apa. Kalau gekah. Bawa ke abut. Ida aku abut si paling kurang. Harus gereba syaitan. Ya, apalagi menyejut. Tikrek macam ketemu benda terpenogok dupa lain berarti tahun. Ya, jadi alhamdulillah cukup bahagia. Kita
Ruh dia beruh dalam zikir kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita menyeluh dalam jamaah kebaikan. Ya baik tak thay langkawan. Nya tak thay langkawan bukan Nabi kan. Adibu ya kulu syatal katiyah. Munya thiri gala bukan Nabi. Ibajoh kami yang kelas langkawan tu. Kami murah sampai ngan i thay langkawan. Nyan gitu kau boleh thiri gala. Nyan mencerahkan syaitan. Ya, maksud thirigala itanya thirigala yang orang iman pun syaitan. Nyan tak ada i perkara dia mengklaim kawan kita. Yang kedua yadullah alal jamaah. Bantuan Allah mengutus ada dia ramai. Jadi ho yang ramai pi bak kebaikan, baik ramai bak kejahatan. Nyan buruh kita kenan. Ya, mudah-mudahan dengan ruh kita kenan urung mulia. Tak mengan urung mulia, tapi tetap mulia.